Sekarang ni kita berada di showroom Mazda Sungai Besi by MN. Okey, untuk bahagian handling lah, kalau korang rasa test drive sendiri, korang akan rasa dia sangat-sangat laju. Dia sangat-sangat laju dan korang tak perlu risau kalau korang tekan je brake, dia terus on the spot. Bagi I, steering dia, memang best. Untuk steering yang bulat lah, ini selesa. Walaupun dia betul-betul bulat, tapi selesa. And then korang jangan risau sebab bahagian steering dia ni boleh adjust. Okay? Korang nak ke depan sikit ke, korang nak ke belakang, ke bawah, ke atas sedikit ke, tak ada masalah, korang boleh adjust. NVH dia, jangan cakap lah NVH dia memang tak dengar suara kat luar. Dekat saya ni ada motor, ada ni. Tapi kan kalau motor dekat dengan korang sebelah kanan ni kan, ataupun sebelah kiri, dia dengar lah sikit tu tapi sikit sangat macam tu. Kalau korang nak tenang-tenang dalam kereta ni, tak ada masalah lah ya. Okay, so korang saya akan tukar mode kepada sport. Laju. Nah, ni lubang-lubang ni tak ada rasa lubang. Okay, tak ada rasa lubang. Corner dia. Walaupun dia besar, korang tak perlu risau. Corner dia memang selamat. Layan. Okay, ni banyak jalan ni tak elok ni tau korang. Tapi tak rasa. Walaupun jalan dia tak elok sangat, tapi tak rasa. Ni kita layan corner sekejap.